Lepas je makan, terus mengantuk. Siapa selalu macam ni mengaku cepat? Ramai ingat ni normal bila kenyang, tapi sebenarnya badan tengah bagi signal penting. Ini yang dipanggil food coma. Bila kita makan, sistem saraf kita akan aktifkan mood, rehat dan hadam. Darah akan banyak fokus dekat perut, jadi oksigen ke otak berkurang sikit, tu yang jadi ngantuk tu. Itu normal, tapi kalau mengantuk tu melampau sangat, biasanya puncanya ialah insulin spike. Bila korang bedal banyak karbohidrat ringkas, gula darah merokit. Lepas tu, dia menjunam crash. Masa crash tu lah korang rasa mata macam ada gam. Ni masalah sistem serap nutrisi ke? Biasanya tak. Tapi ia tanda diet korang tak seimbang. Kalau korang selalu sangat kena macam ni, maksudnya badan korang dah penat nak handle gula yang tinggi tu. Tips dia mudah je, kurangkan portion karbo macam nasi putih. Lebihkan protein dan sayur dan cuba jalan kaki 10 minit lepas makan untuk stabilkan semula gula darah. Kalau nak tahu lebih banyak lagi rahsia dan ilmu untuk jaga badan secara alami tanpa bergantung pada ubat semata-mata, jom follow saya sekarang dan kita belajar sama-sama macam mana nak perkasakan kesihatan. Saya pun tengah belajar, bukan pakar. Tapi bila kongsi, saya rasa saya kena tambah ilmu lagi. Jom kita belajar sama-sama.